Puluhan ribu kaki di atas lautan Pasifik, sepasang bentuk hitam bergerigi meluncur melalui udara malam yang dingin, hampir tidak kelihatan di langit tengah malam. Ini adalah F-117 Nighthawk, pesawat serangan terbaru dan paling canggih milik tentera Amerika Syarikat. Dan mereka sedang menjalankan misi tempur pertama mereka. Nighthawk kekal tidak dikesan ketika mereka meluncur laju menuju ke lapangan terbang tentera Rio Hato. Di tengah Panama, inilah pangkalan utama bagi syarikat senapang ke-6 dan ke-7 Pasukan Pertahanan Panama, PDF. Dan ia terdiri daripada beberapa anggota tentera yang paling setia dan terlatih di seluruh negara. Ini adalah 20 Disember 1989 dan inilah permulaan operasi Just Cause, satu misi yang telah dirancang lebih daripada setahun. Dan juruterbang F-117 telah diberikan tugas yang sama, khusus dan tepat seperti reka bentuk mereka sendiri. Mereka tidak diarahkan untuk membunuh tentera PDF, tetapi untuk menakutkan mereka dengan hebat. Dan mereka mempunyai peralatan yang sempurna untuk tugas itu, kerana setiap pesawat dilengkapi dengan bom penembusan BLU-109 seberat 2,000 paun yang sangat tepat. Berkumpul dalam kokpit berteknologi tinggi mereka, para juruterbang mengintai melalui skrin inframerah apabila sasaran mereka mula kelihatan. Bukan barak itu sendiri tempat tentera PDF ditempatkan, tetapi sepasang padang terbuka betul-betul di luar. Pelan ini mudah. Jatuhkan bom di padang itu cukup dekat supaya tidak menyebabkan sebarang korban besar. Tetapi, itu akan menghasilkan letupan gegaran yang cukup besar untuk melumpuhkan seketika dan memekakkan askar-askar, menyebabkan mereka benar-benar hilang arah. Dari situ, tentera AS tidak akan menghadapi banyak masalah untuk menyerbu masuk dan mengawal keadaan sambil meminimumkan pertumpahan darah. Tetapi, apabila juruterbang-juruterbang itu menghampiri sasaran mereka, mereka menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Tanpa diduga, angin kencang melanda kawasan itu dan para juruterbang hanya mempunyai beberapa saat untuk melaraskan laluan penerbangan mereka bagi cuba mengimbangi keadaan. Pesawat utama, Nighthawk, membelok ke kiri, melepaskan muatannya hanya 60 ela dari berek yang pada asalnya sepatutnya menjadi sasaran pesawat lain. Juruterbang kedua menyedari bahawa rancangan telah tersasar, turut membelok ke kiri, melepaskan bomnya lebih jauh lagi, kira-kira 300 ela dari sasaran yang pada asalnya telah ditetapkan kepada juruterbang pertama. Bom-bom itu meletup, semburan api dan tanah terhambur ke udara, gelombang kejutan beralun keluar. Tetapi sebaliknya, daripada membuat kompeni ke-6 dan ke-7 tertidur, ia memberikan kesan yang bertentangan. Amerika Syarikat baru saja memberikan PDF kejutan paling besar yang pernah mereka terima. Di dalam berek, askar-askar yang terkejut tetapi berjaga-jaga mencapai senapang mereka ketika tentera Amerika yang pertama bersiap sedia untuk menyerang. Pencerobohan telah pun bermula secara rasmi dan sasarannya ialah seorang lelaki yang pernah berada dalam senarai gaji Washington sendiri, General Manuel Antonio Noriega. Noriega telah menghabiskan lebih 2 dekad sebagai aset CIA dan mengambil peranan sebagai pemberi maklumat serta broker perisikan. Dia memantau tokoh-tokoh komunis dan gerakan sayap kiri, memberikan maklumat risikan sambil turut memudahkan operasi Amerika di seluruh rantau itu. Tetapi menjelang akhir 1980-an, segalanya telah berubah apabila aset itu bertindak di luar kawalan. Selepas menjadi pemerintah de facto Panama pada tahun 1983, perlahan-lahan tetapi pasti, Noriega mengubah negaranya menjadi sebuah kleptokrasi narkotik bersekongkol dengan kartel penyeludupan dadah seperti kartel Medellin dari Colombia, menerima rasuah dan juga bahagian daripada keuntungan haram mereka. Dia secara efektif telah mengubah terusan Panama menjadi laluan utama untuk kokain dan dadah lain. Lelaki yang pernah dipercayai oleh Washington itu telah menjadi seorang diktator, membatalkan pilihan raya demokratik dan melepaskan apa yang dipanggilnya Batalion Maruah ke atas rakyatnya sendiri dengan ganas menindas hak mereka untuk membantah terhadapnya. Dan pada 15 Disember 1989, dia secara rasmi mengumumkan keadaan perang antara Panama dan Amerika Syarikat. Washington perlu menyingkirkan Noriega, tetapi untuk melakukannya, mereka perlu menyelesaikan satu masalah strategik yang kelihatan mustahil kerana Panama bukanlah medan perang biasa. Ia adalah satu jalur tanah yang sempit dan sangat penting yang juga merupakan tempat tinggal kepada sejumlah besar warga negara Amerika, iaitu 35,000 orang tepatnya. Beribu-ribu anggota tentera Amerika Syarikat dan orang tersayang mereka berselerak di seluruh zon terusan negara itu, selalunya hanya beberapa ela sahaja dari berek PDF yang terdekat.
General Maxwell Thurman, Ketua Komando Selatan dan orang yang diberi tanggungjawab merancang operasi Just Cause, memahami betapa pantasnya situasi ini boleh bertukar menjadi mungkin krisis tebusan terburuk dalam sejarah Amerika. Jika Amerika Syarikat melancarkan penambahan ketenteraan secara perlahan dan konvensional, Noriega pasti akan menyedarinya. Dan dengan satu arahan sahaja, dia boleh menukar setiap hotel, sekolah dan pusat pemeriksaan terusan menjadi kubu kuat. Menawan ribuan atau bahkan puluhan ribu lelaki, wanita dan kanak-kanak Amerika sebagai tebusan, menggunakan mereka sebagai perisai awam untuk memaksa Amerika Syarikat berundur, Thurman tidak boleh membiarkan itu berlaku. Pencerobohan secara standard bukanlah satu pilihan. Ia mesti dilakukan dengan pantas dan mengejutkan. Satu serangan padu yang kuat di mana Amerika menyerang Panama dengan begitu keras dan pantas sehingga PDF dapat dihapuskan sepenuhnya daripada persamaan. Sebelum Noriega sempat mengeluarkan satu arahan pun dengan objektifnya ditetapkan, Thurman mula merangka pelan beliau. 16 Disember 1989. Ia adalah malam selepas Noriega mengisytiharkan perang. Pada kira-kira jam 9.00 malam, 4 pegawai tentera Amerika sedang dalam perjalanan untuk makan malam di Hotel Marriott Caesar Park di pusat bandar Panama City. Mereka tidak bersenjata dan menaiki kenderaan persendirian. Di sekatan jalan raya, di luar ibu pejabat PDF, di kawasan kejiranan El Cirillo, Panama City, kenderaan orang Amerika itu diarahkan berhenti. Sekumpulan orang awam yang marah mengelilingi kenderaan tersebut dan pegawai Amerika itu mula takut akan keselamatan nyawa mereka. Ketegangan meningkat dan kemarahan memuncak. Pegawai Amerika itu cuba melarikan diri dan askar PDF melepaskan tembakan. Satu das tembakan menembusi bahagian belakang kenderaan itu mengenai Lieutenant Pertama Marine Robert Paz di belakang. Kapten Marin yang memandu kereta itu juga terkena tembakan di kaki. Semasa orang Amerika melarikan diri, mereka segera membawa Paz ke Hospital Tentera Gorgas di mana dia disahkan meninggal dunia. Dalam kekecohan itu, seorang anggota Navy SEAL Amerika Syarikat dan isterinya yang menyaksikan serangan tersebut diseret dan dipukul oleh tentera PDF. Panama telah bertindak terlebih dahulu dan bagi Washington, ia tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Presiden George H.W. Bush memberikan arahan. Pelan pencerobohan Panama, Operasi Just Cause, akan diteruskan dan ini tidak akan seperti mana-mana pencerobohan yang pernah dilihat dunia sebelum ini. Pasukan Amerika Syarikat tidak akan menumpukan pada serangan barisan hadapan atau peningkatan kekuatan secara beransur-ansur. Seluruh operasinya telah direka berdasarkan konsep serentak, serangan berganda dari pelbagai arah, semuanya berlaku pada masa yang sama. Pada jam 1.00.20 Disember, jam H27, sasaran dikenal pasti. Ini termasuk lapangan terbang, pangkalan PDF, hub komunikasi dan kubu kuat. Amerika Syarikat tahu ia mempunyai keupayaan ketenteraan yang jauh lebih kuat berbanding Panama. Tetapi misi ini bukan sekadar soal kekuatan, tetapi juga soal kepantasan. Pasukan perlu menyerang pelbagai pusat saraf di seluruh negara tanpa sebarang kelewatan, sekaligus menafikan keupayaan PDF untuk bertindak balas dalam apa jua cara. Amerika Syarikat menggerakkan satu pasukan bersama yang besar, termasuk anggota dari tentera darat, tentera laut, marine, tentera udara dan pengawal pantai. Unit elit, Delta Force dan Navy SEAL akan mengetuai serangan disokong oleh pasukan darat seperti Regimen Ranger ke-75 dan Division Infanteri ke-5. Ini adalah serangan besar-besaran yang diselaraskan. Jika satu zon pendekatan terlepas atau serbuan tertunda, PDF akan mempunyai masa untuk berkoordinasi dan jumlah korban awam akan melonjak tinggi. Misi ini, mungkin operasi lintas udara paling kompleks sejak Perang Dunia Kedua, tidak boleh gagal sama sekali. 20 Disember 1989, jam 00.45, 15 minit sebelum waktu H. Operasi utama akan bermula, tetapi sebelum Just Cause boleh dimulakan, satu lagi misi yang lebih kecil tetapi sangat penting mesti dijalankan, iaitu Operasi Acid Gambit. Ia mungkin bahagian paling jenting dalam keseluruhan rancangan pencerobohan dan nyawa seorang lelaki Amerika menjadi pertaruhannya. Namanya ialah Kurt Muse. Dia adalah aset CIA yang mengetuai gedakan bawah tanah bernama The Voice of Liberty yang bertujuan untuk menggulingkan Noriega. Menggunakan propaganda dan siaran radio secara rahsia, Muse berharap untuk menanam benih pemberontakan terhadap diktator Panama. Tetapi, usahanya digagalkan pada tahun 1989 apabila dia ditemui dan ditangkap oleh pihak berkuasa.
kemudian menghabiskan 9 bulan di penjara terkenal Cárcel Modelo. Di sana, dalam sebuah sel kecil, Muse duduk dan menurut laporan risikan, Noriega sendiri telah mengeluarkan arahan bunuh jika berlaku serangan ke atas warga Amerika itu. Sebaik sahaja terdapat sebarang tanda pencerobohan atau serangan oleh AS dikesan, Muse akan dihukum mati. Satu tindakan balas dendam yang serta-merta dan kejam, walaupun hanya dengan sedikit petanda tindakan ketenteraan terhadap Panama. Tetapi AS tidak merancang untuk membiarkan perkara itu berlaku. Jadi, dalam beberapa minit sebelum waktu H, 4 helikopter Little Bird berlepas ke udara, berlegar-legar di atas bumbung kota Panama. Di dalam helikopter itu, terdapat operator Delta Force, antara anggota tentera yang paling terlatih di dunia. Mereka tidak diturunkan di jalan, tetapi di atas bumbung penjara itu sendiri, memecahkan pintu bumbung dengan bahan letupan, sebelum turun tangga menuju ke sel Muse. Di sana, seorang pengawal telah ditugaskan untuk membunuh Muse sekiranya ada cubaan menyelamatkan. Dia telah dilumpuhkan oleh seorang operator Delta sebelum dia sempat mencapai senjatanya. Pasukan itu bergerak masuk, melepaskan tembakan ke arah kunci pintu sel, tetapi kunci itu gagal dipecahkan. Mereka kemudian menggunakan bahan letupan kecil untuk memecahkan pintu itu. Mereka memberikan Muse satu set perisai badan, topi keledar balistik dan sepasang gogal, sebelum mengiringinya ke bumbung dan memuatkannya ke dalam salah satu helikopter Little Bird. Yang tinggal hanyalah untuk berundur dan terbang balik ke pangkalan. Tetapi, malapetaka tiba-tiba berlaku. Askar PDF di kawasan itu kini sudah benar-benar sedar tentang apa yang sedang berlaku dan mereka langsung tidak berniat untuk membiarkan tentera AS menghilang dalam kegelapan malam. Dengan tembakan dari penjara itu, daripada mesingan berat hingga grenade berkuasa roket, pasukan PDF melepaskan neraka ke atas orang Amerika. Helikopter yang membawa Muse terkena tembakan, ia bergoyang, kehilangan daya angkat dan tiba-tiba mula menjunam dengan menakutkan ke atas jalan. Di bawah, ia menghentam tanah dan merempuh bangunan berdekatan. Ramai anggota Delta yang berada di dalam helikopter itu cedera. Tetapi masih bernafas, mereka mengheret Muse keluar dari runtuhan, bergegas melalui lorong-lorong yang samar-samar diterangi dan berlindung di mana sahaja yang mereka boleh, membina perimeter pertahanan terakhir dan memberi isyarat kepada helikopter tempur berdekatan dengan bantuan lampu strop inframerah. PDF. Tentera semakin menghampiri kedudukan mereka, bekalan peluru semakin berkurangan. Nampaknya hanya tinggal beberapa minit sahaja sebelum kumpulan kecil rakyat Amerika ini dihapuskan. Perimeter hampir runtuh apabila sebuah kenderaan perisai pengangkut anggota M113 dari Division Infanteri ke-5 merempuh barikade Panama, membersihkan lorong dengan tembakan penindasan kaliber 50. Untuk menyelamatkan Muse dan pasukan Delta, mekanisme bunuh automatik telah gagal dan Noriega bakal merasai sepenuhnya kekuatan tentera Amerika Syarikat. Jika anda suka tahap perincian ketenteraan seperti ini, sila suka video ini dan tekan butang langgan. Buat masa ini, itulah cara terbaik untuk kami terus membawakan anda analisis ketenteraan sebenar seperti ini. Tetapi, pencerobohan penuh ke atas Panama kini sedang berlangsung. Di seluruh negara, pasukan elit tentera Amerika sedang mengambil alih sasaran mereka, berusaha untuk mencapai pelbagai objektif, termasuk melumpuhkan PDF dan memusnahkan rangkaian komunikasi negara itu. Tetapi ada satu objektif yang boleh dikatakan lebih penting daripada yang lain. Satu sasaran yang paling utama, Noriega sendiri. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri dan satu pasukan Navy SEAL seramai 48 orang sedang bergerak ke pantai untuk memastikan perkara itu berlaku. Sasaran mereka? Lapangan terbang Punta Paetia, sebuah lapangan terbang di tepi pantai di Bandar Panama, dan disitulah jet peribadi Noriega, sebuah Learjet 35 tahun 1980 berada. Amerika Syarikat tahu bahawa walaupun Noriega berlagak seperti seorang yang keras, dia tidak akan bertahan lama selepas tembakan pertama dilepaskan. Tetapi jika pasukan SEAL berjaya melumpuhkan jet itu, maka perkara itu tidak akan berlaku. Ia kedengaran seperti misi yang mudah, tetapi ia menjadi jauh lebih rumit disebabkan oleh kekangan operasi yang lebih besar. Komander Amerika Syarikat tidak sekadar mahu mengebom atau memusnahkan lapangan terbang itu, mereka mahu mengekalkannya dalam keadaan utuh untuk kegunaan masa hadapan. Ini bermakna, tentera laut tidak boleh sekadar menghantar kapal terbang AC-130 Spectre atau melakukan pemusnahan besar-besaran di kawasan itu. Sebaliknya, pasukan SEAL diarahkan untuk menggunakan kekuatan minimum sahaja bagi melumpuhkan pesawat tersebut. Mereka perlu masuk, menyebabkan kerosakan yang cukup pada jet itu untuk menghalang ia berlepas sama ada dengan menembak tayarnya atau memotong wayar kawalannya dan keluar secepat serta sesenyap yang mungkin. Mendekati lapangan terbang dari arah air, pasukan SEAL menyelinap secara senyap ke tepi landasan. Ia adalah lapangan terbang yang terang benderang dengan pengawal PDF yang lengkap, bersenjata di sekeliling, bersedia untuk melepaskan tembakan pada bila-bila masa.
Terperangkap di kawasan terbuka, pasukan SEAL kelihatan jelas kerana cahaya terang dari lampu landasan. Para pertahanan Panama melepaskan tembakan dari pelindungan hangar yang gelap gelita, memerangkap orang Amerika dalam zon maut. Ramai anggota SEAL dikembak. Keperluan penggunaan kekuatan minimum sudah tidak lagi relevan. Sekarang, apa sahaja dibenarkan, dan salah seorang anggota SEAL melepaskan roket anti-kereta kebal AT-4 ke arah jet Noriega, memastikan ia langsung tidak berpeluang untuk berlepas dari landasan. Setelah objektif mereka tercapai, anggota SEAL mengawal kawasan itu cukup lama sehingga bantuan tiba. Jet itu sudah musnah, tetapi harga yang dibayar sangat tinggi. 4 anggota SEAL terkorban dan 8 lagi mengalami kecederaan serius. Sementara unit elit yang lebih kecil sibuk dengan operasi mereka sendiri, pasukan utama secara literal turun ke Panama di lokasi seperti Rio Hato dan lapangan terbang antarabangsa Torrijos Tocumen. Beribu-ribu anggota payung terjun dari Regimen Venger ke-75 dan Division Udara ke-82 melaksanakan salah satu terjunan tempur terbesar sejak tahun 1940-an. Terapung di belakang garisan musuh dan terus ke zon panas pencerobohan. Jika mereka berada di udara terlalu lama, anggota payung terjun akan menjadi sasaran mudah, senang ditembak oleh pasukan PDF di darat. Untuk menyelakkan perkara ini, pesawat C-130 yang membawa tentera AS terbang pada altitude yang sangat rendah, hanya 500 kaki dari permukaan tanah. Pada ketinggian sebegitu, sebaik sahaja anggota payung terjun keluar dari pesawat, mereka berada di udara tidak sampai 12 saat sebelum mendarat di tanah. Keadaan menjadi huru-hara. Pesawat pengangkut terbang rendah di atas bumbung Panama ketika berpuluh-puluh anggota payung terjun keluar ke udara melawan angin kencang yang melanda kawasan Amerika Tengah. Bukan semua daripada mereka mendarat dengan mudah. Ada yang terhempas ke landasan, pokok atau bahkan ke kawasan paya di sekeliling pada kelajuan tinggi. Yang lain kehilangan peralatan, beg atau radio semasa turun, dan ada juga yang jatuh betul-betul di atas kedudukan PDF. Terpaksa mempertahankan diri dengan tergesa-gesa dalam usaha terdesak untuk terus hidup ketika peluru musuh menghujani mereka. Walaupun mengalami tulang patah, kehilangan peralatan dan skuad yang berselerap, askar payung terjun tetap berjaya kekal tenang. Menggunakan kemahiran dan pengalaman mereka sebaik mungkin serta mengubah keadaan menjadi kelebihan mereka. Sementara tentera PDF bergantung pada lampu sorot dan kilatan muncung senjata untuk menerangi kegelapan dan melihat sekilas musuh mereka, tentera Amerika pula mendapat kelebihan dengan teknologi terkini. Pasukan payung terjun dilengkapi dengan cermin mata penglihatan malam yang menerangi kegelapan pada awal pagi. Kumpulan kecil ranger saling mencari dalam gelap, malah ada yang membentuk skuad sementara yang baru. Sebelum bergerak bersama, mereka membersihkan lokasi musuh dan mencapai objektif mereka. PDF, iaitu pasukan polis paramilitari yang kebanyakannya tidak mempunyai latihan atau persediaan untuk menghadapi situasi pertempuran seperti ini dan tidak lama kemudian mereka tewas. Di Rio Hato, Batalion Ranger mengambil alih kawalan lapangan terbang dalam masa kurang dari 1 jam, walaupun F-117 Nighthawk tidak berjaya mengejutkan pihak pertahanan di kawasan itu. Menjelang matahari mula terbit, tentera terbaik Noriega sama ada telah dihapuskan, ditangkap atau melarikan diri. Mimpi ngeri tepusan besar-besaran yang ditakuti oleh Jeneral Thurman tidak pernah berlaku. Kepantasan serangan Amerika begitu mengagumkan, sehingga kebanyakan pasukan musuh tidak sempat bertindak balas atau menerima arahan mereka. Ada yang terbunuh atau cedera, tetapi ramai yang hanya meletakkan senjata dan menyerah diri. Strategi serentak itu berjaya dan PDF sudah tiada lagi. Tetapi, objektif utama masih belum tercapai. Noriega masih belum berjaya ditangkap. Walaupun tanpa pesawatnya dalam kekacauan dan kemusnahan pada pertempuran awal itu, dia berjaya melarikan diri, terselamat daripada pengeboman awal dan menghilang di jalan-jalan kota Panama. Dalam beberapa hari berikutnya, Amerika Syarikat menganjurkan operasi memburu di seluruh negara. Ganjaran $1 juta ditawarkan bagi menangkap Noriega. Tetapi, hari-hari berlalu tanpa sebarang petunjuk tentang lokasinya. Tetapi kemudian, tepat sebelum Christmas tahun 1989, Noriega muncul semula. Dia memohon suaka di Nunciatur Apostolik, iaitu Kedutaan Vatikan di kota Panama. Dengan berbuat demikian, dia mewujudkan kebuntuan diplomatik. Amerika Syarikat tidak boleh menyerbu sebuah kedutaan dan mencetuskan kemarahan antarabangsa. Tetapi, mereka juga tidak boleh membiarkan Noriega duduk di situ dan merancang langkah seterusnya. Menghadapi dilema ini, tentera Amerika Syarikat tampil dengan satu penyelesaian yang benar-benar unik, sesuatu yang tiada siapa sangka.
Pasukan Operasi Psikologi atau PSYOPS memutuskan untuk mengelilingi seluruh kedutaan dengan dinding pembesar suara yang besar dan melancarkan serangan akustik ke atas tempat persembunyian Noriega. Mereka memekakkan telinga dengan lagu rock dan heavy metal, termasuk Panama oleh Van Halen dan You've Got Another Thing Coming oleh Judas Priest selama 24 jam sehari. Ini adalah serangan deria yang dijadikan senjata, direka untuk menyebabkan keletihan psikologi sepenuhnya dan kekurangan tidur. Perlahan-lahan tetapi pasti, taktik dinding bunyi ini mula berkesan. Sesiapa sahaja boleh bertahan mendengar muzik kuat untuk beberapa jam. Tetapi, apabila ia dimainkan tanpa henti, hari demi hari, malam demi malam, pada tahap bunyi yang memekakkan telinga, menghalang anda daripada tidur atau berfikir dengan waras, ia menjadi salah satu bentuk penyaksaan tanpa kekerasan yang paling berkesan. Dia bertahan lebih daripada seminggu, tetapi akhirnya Noriega sudah tidak tahan lagi. Pada 3 Januari 1990, dia keluar dari kedutaan, letih dan hancur, lalu menyerah diri kepada pihak berkuasa. Dia segera diekstradisi ke Miami, di mana dia berdepan dengan tuduhan pengedaran dadah dan jenayah terancang. Operasi Just Cause telah selesai. Dalam hanya beberapa minggu, tentera AS telah menumbangkan seorang diktator dan memusnahkan satu pasukan paramilitari. Ia juga telah membuktikan keberkesanan doktrin baharu sepenuhnya yang tidak bergantung pada taktik perlahan dan beransur-ansur seperti zaman dahulu, tetapi sebaliknya, didorong oleh kepantasan dan keupayaan mengelak dikesan. 37 tahun kemudian, sasarannya bukan lagi seorang diktator jahat yang bersembunyi di dalam hutan, tetapi pemimpin tertinggi Iran. Klik video di skrin anda sekarang untuk melihat dengan tepat bagaimana Amerika Syarikat melaksanakan serangan pemenggalan kepimpinan yang paling kompleks abad ke-21. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di medan perang yang seterusnya.